Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the ZZ Channel. Okay geng, hari ni aku nak buat trailer reaction untuk trailer terbaru Superman. Cuma kali ni aku tak akan buat reaction and then comment. Aku akan terus buat reaction plus comment. So menjimatkan masa di situlah. Okay, jom kita mulakan. So bila aku tengok trailer kali ni, aku suka that kali ni dia lebih banyak menunjukkan kita pasal cerita Superman ni sendiri. Dia explore lebih banyak. Dia bukanlah explore, dia tunjuk lebih banyak. Because sebelum ni kita tengok Superman duk asyik terhempas dekat salji tu je kan. So kali ni kita tengok dia in dia punya sebagai reporter dan juga macam mana dia menjadi Superman. Cuma aku tengok kali ni macam kita ditunjukkan macam rakyat Amerika ataupun rakyat dunia dia marah kepada Superman. Dia kata dia soft, dia hentikan war, tapi somehow rather ramai orang marah kat dia, you know. Tapi aku rasa it's because of Lex Luthor ni lah, aku rasa yang meracun penduduk bumi untuk membenci Superman. Biasalah kan. And then aku tengok kali ni Superman dia banyak nemesis banyak benda dia kena handle tau. So Superman agak busy dengan robot ni villain dia. Lepas tu dia ada dengan askar lagi yang dia kena handle kan. Dia kena menghadap, aku rasa kena tangkap menghadap court, mahkamah. And then ada aku nampak Kryptonian. Kryptonian Kryptonian ni pun dia kena lawan, sebab aku rasa Kryptonian ni dia biasalah dia nak tangkap Superman tu memang dia orang long time punya villain kan. Ni macam ni raksasa ni, ini aku agak pelik sikit. Macam mana Superman ada raksasa betul je kan, dia banyak sangat benda yang dia kena handle, banyak villain. And then at the same time ada juga beberapa karakter DC yang turut make an appearance in this movie. Aku tak tahu sama ada diorang akan bergabung ke atau diorang pun akan berlawan ke. So kalau berlawan, dah lah Superman kena lawan Kryptonian lah, monster lah. Lepas tu dengan DC yang lain, karakter DC yang lain ni pun mungkin dia kena lawan ke, aku tak pastilah. Cuma aku suka that kita dapat tahulah di filem DC kali ni, Superman kali ni dia tak dark tau, dia cerah. Dia punya the whole cinematography tu dia tak gelap macam filem-filem DC sebelum ni kan. And that's a good thing. And then kita nampak banyak, it's very vibrant colours memang sedap mata memandang. Dan aku suka that James Gunn dia bawa kelainan, memang betul bawa kelainan untuk filem ni. Daripada logo dia dan juga jalan cerita dia macam filem Superman yang tak pernah kita tengok tau. And that's a good thing. Sebab memang dikatakan filem ni akan menyelamatkan DC. Aku rasa that is true. Filem ni mampu. And then overall berdasarkan trailer ni, aku ada high expectation untuk filem ni. Dan hopefully bila dia keluar dekat wayang on July 11 dia tidak menghampakan lah. Hopefully lah Okay guys, itu tadi aku punya trailer reaction and commentary untuk trailer Superman yang baru. Sekiranya korang suka aku punya video ni, sila tekan butang like, share video ni dengan kawan-kawan korang yang lain. Dan bagi mereka belum subscribe, suri-surilah untuk subscribe ke DZZ Channel. Sehingga kita berjumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.